Tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada... Nama aku Syukur. Ramadan kali ini berbeza, penuh cabaran. Ada perbalahan, menyakiti perasaan, tak puasa, culas bila bekerja dan tiada persefahaman. Ini kisah aku. Ini cuti saya. Mi. Ya. Borang claim saya mana Borang? Borang apa? Borang claim gigi semalam mana? Borang klaim? Kakak jangan macam-macam nak raya ni kak. Claim gigi tu banyak. Banyak sangat ke klaim gigi kau tu? 2.5 tu kira banyak. Sekarang mana claim tu? Cepat. Sekarang apa yang kau cakap tu lah kak kerja kau. Apa kau dah berdiri dah sekarang kan? Kau nak sangat kan? Memang aku nak cepat. Kau bising aku lambat kerja. Kau nak sangat kan? Okey, graf di depan menunjukkan mesyuarat kita ditangguhkan. Tak puasa. Mahal je lah. Apa yang carikannya tu? Baju untuk raya ni mahal sangat. Jom, pergi. Marilah kita. Alamak, dah penuh pula. Aduh. Syukur. Ya, Rip. Ni tiket bas saya dah fully book ni. Macam mana saya nak balik? Semua dah fully book ni, Rip. Buang je lah. Alamak, tiket saya nak balik. Macam mana ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak kira sebesar mana dugaan, pasti akan ada jalan keluar. Syukur, raya tahun ni lebih bermakna kerana aku dapat membantu kepada mereka yang memerlukan. Setiap perselisihan faham pasti ada jalan penyelesaian. Berbaik semula adalah satu kemenangan. Tolonglah Cik Syah, bagilah dia orang cuti. Kerja takkan pernah habis, tetapi masa bersama keluarga tidak boleh diganti. Luangkanlah masa selagi masih ada. Puasa itu bukan sekadar kewajipan, tapi juga jalan menuju ketakwaan. Jangan sia-siakan peluang untuk meraih keberkatan. Bukan nilai pemberian yang penting, tetapi keikhlasan di sebaliknya. Sedikit bagi kita, besar erti bagi mereka. Hadiah. Apa ni Cik Syukur? Ada hari raya. Sama hari raya. Untuk masalah pengangkutan balik kampung tu, saya cadangkan Cik Syukur boleh menggunakan kenderaan rasmi fakulti. Tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Rip, nak balik kampung ke? Nak balik kampung. Main naik. Jom. Walau sekecil mana, setiap kebaikan membawa makna. Terima kasih banyak Cik Syukur. Jangan risau Syukur, insya-Allah fakulti boleh membantu. Kita semua adalah satu pasukan yang saling membantu antara satu sama lain. Teruskan usaha kebaikan. InsyaAllah setiap usaha kecil pastinya akan membawa perubahan yang besar.